keputusan untuk mendapatkan rawatan ini. Ha, pakar keuangan mengatakan tidak lain dan tak bukan adalah dengan memiliki takaful atau insurans perubatan. Ini adalah solusi yang terbaik. Okay? Namun bagi mereka yang memiliki sama ada insurans atau takaful perubatan ini terkesan akibat kenaikan premium insurans. Okay? Kita dah dengar cerita pada awal 2020 bahawa hampir semua syarikat insurans dan takaful akan menaikkan. Ada yang dah naik dan akan menaikkan. Kemudian pada awal 2023, hampir kesemua syarikat insurans dan takaful meningkatkan kadar caruman ataupun premium mereka. Dan dia terus meningkat. Dia terus meningkat. Dan tidak dinafikan oleh Timbalan Menteri Keuangan mengatakan kadar premium insurans dan takaful ini meningkat akibat inflasi kos perubatan. Ini adalah kenyataan. Ini adalah realiti. Ini adalah satu fakta bahawa yang memilikinya pelan takaful atau insurans perubatan terkesan dengan peningkatan caruman. Dan rupa-rupanya, walaupun itu adalah solusi yang terbaik, rupa-rupanya rakyat Malaysia ramai yang tidak memiliki insurans dan takaful perubatan. Berjumlah 25 juta rakyat Malaysia yang tidak memiliki apa-apa pelan perlindungan perubatan. 78% rakyat. Dan puncanya adalah akibat tidak mampu. 43% dikatakan puncanya tidak berkemampuan memiliki pelan insurans atau takaful perubatan. Jadi punca utama mereka tidak memiliki ini adalah faktor keuangan. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita bersama pada malam ini sebab kita nak bagi anda satu pilihan baru, satu option baru, satu alternatif kepada pelan perlindungan yang disediakan oleh syarikat insurans dan takaful, iaitu platform Ubi Kongsi. Satu platform komuniti perkongsian kos perubatan yang mana kita percaya setiap rakyat Malaysia mampu memilikinya. Mampu memilikinya. Sebab kosnya kita boleh panggil kos rahmah. Sangat-sangat mampu milik. Yang disediakan oleh syarikat kita kongsi Sdn Bhd. Okay, syarikat pengendali pentadbir adalah kongsi Sdn Bhd mengendalikan, mentadbirkan platform perkongsian perubatan komuniti ini. Yang mana syarikat ini dari segi perniagaan utamanya adalah menyediakan platform perkongsian ini supaya ahli-ahli yang menyertai komuniti ini dapat memiliki perlindungan perubatan dengan kos yang terrendah. Saya sebut tadi apa? Kos mampu milik. Dan misi dan visi kita adalah untuk memastikan setiap rakyat Malaysia ini boleh mendapatkan perlindungan perubatan dengan kos yang mampu milik, maka bolehlah mereka menyediakan pelan-pelan perancangan keuangan mereka yang lain-lain agar keuangan mereka akan menjadi lebih mampan. So, apa yang anda dapat daripada platform ini? Bila jadi ahli ini yang kita buka kepada rakyat Malaysia sahaja yang sihat berumur antara 14 hari hingga 45 hari. So, manfaat yang pertama adalah khairat kematian. Saya sebut tadi, risiko yang pertama dalam hidup kita adalah mati. Kalau kita meninggal dunia awal, sewaktu kita jadi ahli, kita sediakan sebanyak RM10,000 sebagai khairat kematian. Okay, yang kita akan beri kepada waris anda. Okay. Manfaat yang paling utama apabila menjadi ahli adalah faedah kemasukan ke dalam hospital, iaitu sebanyak RM1 juta setahun. Setiap tahun kita sediakan dana untuk membayar kos perubatan sebanyak RM1 juta. Mari saya perincikan manfaat yang anda dapat bila menjadi ahli. Okay. Kita ada dua pilihan plan
okey, iaitu pelan standard atau deluxe. Yang mana kedua-dua pelan ini menyediakan manfaat pemasukan ke hospital sebanyak RM1 juta setiap tahun. Yang mana bila kita duduk atau tinggal dalam ward di hospital, kita boleh membuat tuntutan sebanyak RM150 sehari untuk bilik dan makan bagi pelan standard. Bagi pelan deluxe adalah RM250 sehari. Okay. Jika kita perlu dirawat di dalam intensive care unit ICU, kalau penyakit itu serius, kecederaan kita ini kronik yang perlukan rawatan. Imagine, ward itu saja boleh mencecah sehingga 4,000 sehari. Jangan bimbang, yang itu seperti yang dicas oleh pihak hospital, semuanya akan kita akan bayar. Kita akan kongsi sama-sama. ICU seperti yang dikenakan cas oleh pihak hospital. Bagi khidmat ambulans, pelan standard kita sediakan sebanyak 250, manakala pelan deluxe, apa saja yang dicas oleh pihak yang menyediakan khidmat ambulans, kita akan bayar. Kita akan bayar. Bagi kes, bila kita tinggal dalam hospital untuk dapat rawatan, sama ada sakit ataupun ditimpa kemalangan, apa saja kos untuk merawat orang itu, termasuk ubat-ubatan, konsultasi, sewaktu di dalam hospital, semuanya kita akan bayar. Yang kita tak bayar adalah ubat-ubatan yang dibawa balik. Jadi yang waktu dirawat di dalam hospital, semuanya kita akan bayar. Bila bayar tu kita kena ingat, kita akan kongsi sama-sama. Bagi kes pembedahan, maka yuran pakar bedah, yuran Dewan Bedah dan bayaran pakar bius ini dia related. Ketiga-tiga ni related. So, jangan bimbang. Ini pun kita akan bayar. Ketiga-tiga ni kita akan bayar. Malahan sewaktu anda di dalam hospital, setiap kali doktor ziarah kita, check kita, itu juga akan di-charge oleh pihak hospital. So, jangan bimbang. Sebab setiap kali doktor ziarah, kita akan bayar. Dan 2 kali kita akan cover untuk manfaat lawatan doktor sewaktu di dalam ward hospital. Bagi kes-kes tertentu yang tidak perlu tinggal dalam hospital, dia panggil day care surgery. Dapatkan pembedahan kecil, buat pembedahan kecil, tetapi anda tak perlu menginap dalam hospital. Itu juga kita akan cover. Kita akan bayar berapa kos rawatan pembedahan kecil tersebut. Alright, jadi satu lagi, apa yang ada ni? Banyak manfaat yang kita sediakan ni, iaitu pendapat doktor yang kedua. Okay? Iaitu apabila kita mungkin tidak berpuas hati dengan pandangan doktor pakar yang pertama, anda nak dapatkan second opinion, pendapat doktor yang satu lagi untuk tujuan rawatan anda. Seperti yang kita sedia maklum, nak dapatkan konsultasi pun semua kena bayar. Tak ada benda percuma. Maka jangan bimbang, yang itu pun kita akan bayar. Okay? So, sedikit perbezaan antara insurans dan takaful perubatan dengan platform kita. Kita ada sedikit kelebihan. Iaitu, selalunya syarikat insurans dan takaful perubatan hanya hadkan untuk pendapat doktor yang kedua ini sama ada RM500 atau RM1,000. Tetapi kita tak ada masalah. Okay? Berapa saja doktor charge, doktor yang kedua charge, semua itu kita akan bayar. Bagi kes kemalangan yang memerlukan rawatan pergigian, hanya kes kemalangan, maka untuk rawatan pergigian ini juga kita akan cover. Jadi rawatan pergigian kalau untuk tujuan kosmetik tak cover lah. Tapi puncanya mesti akibat kemalangan pun kita akan cover. Mungkin perlukan pembedahan, kita akan bayar. Okey, satu lagi. Ada sedikit perbezaan antara platform ini dengan insurans dan takaful perubatan, iaitu bila kita masuk hospital, selalunya kebanyakan hospital suruh pasien ataupun pesakit kena buat ujian COVID. Kebanyakan pelan takaful dan insurans perubatan tak bayar untuk ujian COVID tersebut. Tetapi dalam platform kita, jangan bimbang. Yang ini pun kita bayar. Walaupun kemasukan kita ke dalam hospital itu bukanlah disebabkan penyakit COVID. Yang itu pun kita bayar.
Okey, seterusnya. Elawan tunai harian di hospital kerajaan. Bagi kes-kes tertentu yang mungkin pelanggan kita, ahli kita, yang nak dapatkan rawatan di hospital kerajaan atau disebabkan faktor dekat ataupun logistik rumahnya berhampiran hospital kerajaan atau mungkin faktor doktor yang nak rawat dia itu mungkin saudara mereka, maka mereka memilih hospital kerajaan. Maka apabila di hospital kerajaan kita akan bayar allowance tunai harian. Beberapa hari ditinggal di hospital kerajaan untuk dapatkan rawatan, kita akan bayar mengikut harian. Kalau pelan standard RM50 sehari, manakala pelan deluxe RM100. Sebab kita nak cover kos perubatan. Sebab hospital kerajaan ni tak mahal sangat. Okay, tapi kita tolong bayarkanlah allowance tu. So, dapat duit pula. Okey. Bagi pelan deluxe, bagi mereka yang memilih pelan deluxe, okay, maka kita sediakan sebanyak RM5,000 untuk ujian dan perundingan diagnostik pra kemasukan hospital. Apa maksud dia? Kalau kita buat test, kalau kita jumpa doktor untuk konsultasi, sebelum kita dinasihatkan masuk hospital, dalam tempoh 30 hari, apa saja ujian dan rundingan ataupun konsultasi doktor sebelum kita admitted dalam hospital, sebanyak RM5,000 maksimal kita boleh claim. Konsultasi dan ujian ini anda lakukan prior to admission. Lepas tu kena masuk hospital dan kita boleh. Kalau anda buat test, anda buat konsultasi tapi kemudian tak masuk hospital pun, lepas 30 hari tak masuk hospital, yang tu tak boleh membuat tuntutan. Clear Alright. Bagi mereka yang mungkin hari ini baru saja mendaftar menjadi ahli rekonsili. Rawatan kanser sebagai pesakit luar. Sebagai pesakit luar, saya sebut tadi rawatan kanser ni sangat mahal dan ia perlu berterusan. Jadi untuk elektroterapi, kemoterapi dan radioterapi, okey, kita sediakan sebanyak RM100,000 bagi setiap pelan. Sama ada pilih pelan standard atau deluxe. Okey. So RM100,000. Sebenarnya rawatan kanser ni tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah sangat-sangat mahal. Okey. Jadi apakah yang membezakan antara anda nak pilih pelan standard atau deluxe? Jadi perbezaannya ialah berapa banyak kita letak deposit ke dalam akaun perkongsian. Ke dalam akaun perkongsian. Jadi apabila kita nak buka akaun dengan WeKongsi, kita kena letak sejumlah wang deposit di dalam akaun perkongsian untuk tujuan kita berkongsi membayar bil rawatan ini. Tetapi dari segi nisbah perkongsiannya, anda yang pilih pelan standard pun share RM1, yang pelan deluxe pun akan kongsi RM1. Sama. Jumlah perkongsian kita sama rata. Cuma dari segi manfaat sedikit berbeza apabila kalau kita letak deposit dalam akaun perkongsian itu lebih daripada rakan kita yang lain. Okay? So ia sedikit berbeza. So membezakannya apa? Berapa banyak kita letak deposit dalam akaun perkongsian itu. So bagaimana kita beroperasi, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jadi bila kita dah daftar sebagai ahli, yang mana kalau nak daftar ni ambil link daripada referral, register. Bila akaun telah diaktifkan, maka kita akan segera melindungi tuan-tuan dan puan-puan sebanyak RM10,000 kalau kemasukan hospital itu akibat kemalangan. Immediately cover. Sebanyak RM10,000. Bagi kes yang dah lebih 90 hari, iaitu melebihi tempoh menunggu, kalau satu hari anda tak sihat, anda ke klinik. Dan doktor yang merawat anda di klinik ini kata anda perlu rawatan susulan di hospital. Atau anda perlu dirawat di hospital akibat seriousness of your illnesses. Atau anda ditimpa kemalangan yang memang nak terus dapatkan rawatan segera di hospital. Jadi pastikan anda pergi ke hospital panel kita. Kita ada ratusan buah panel hospital, sama ada hospital kerajaan atau hospital swasta di seluruh Malaysia. Lebih 250 buah hospital. Jadi bila pergi ke hospital panel kita,
Katakan doktor yang merawat anda di Jabatan Kecemasan hospital tersebut mengatakan memang perlu dirawat dalam hospital. Maka urusan pendaftaran akan dilakukan oleh pihak hospital dengan kita punya pihak TPA. Hospital dan pihak TPA. TPA ni apa? Third Party Administrator yang akan menguruskan kemasukan hospital dan mereka akan mengeluarkan surat jaminan pembayaran awal. Initial Guarantee Letter. So, siapa third party administrator kita? Iaitu PM Care. Syarikat ini dah wujud lebih 26 tahun, beroperasi 24 jam yang akan membantu ahli-ahli WeKongsi ini untuk tujuan kemasukan hospital. Mereka beroperasi 24 jam. Kita ada seluruh negara panel hospital bersama PM Care. So, bila dah dapat guarantee letter, anda bolehlah tinggal di dalam hospital untuk dapatkan rawatan sehingga anda sembuh. Bila nak keluar hospital nanti, pihak hospital akan menghubungi balik pihak TPA untuk mendapatkan surat jaminan pembayaran akhir. Jadi pihak TPA ni tadi iaitu PMK akan mengeluarkan surat jaminan pembayaran akhir kepada pihak hospital, maka anda boleh keluar hospital tanpa perlu risau membayar bil rawatan. Sebab kita tak ada deductible, tak ada co-insurance atau co-takaful. Yang mungkin anda kena bayar adalah benda-benda yang tak berkenaan dengan rawatan anda. Seperti yuran pendaftaran. Contoh. Atau goodies atau yang anda ambil towel, toothbrush. Yang tu tak ada kena-mengena dengan merawat penyakit. Yang tu anda kena bayar. Tapi bil yang merawat anda, kita tak perlu charge. Jadi anda tak perlu bayar, tak perlu risau sebab garanti letter yang terakhir akan disediakan oleh pihak TPA. Jadi anda akan keluar daripada hospital dengan hati yang lebih tenang. Yang tenang pertama dah sihat, yang kedua tak perlu membayar bil yang mungkin beribu-ribu ringgit itu. So setiap 6 hari bulan nanti, kita akan kumpulkan semua berapa banyak tuntutan ahli-ahli kita di dalam hospital, kumpulkan semua, hantar kepada pemegang amanah. Pemegang amanah yang memegang akaun perkongsian akan buat total up, lump sum kan, sum up the total bill dalam masa sebulan. Kemudian dia akan membahagikan sama rata kepada ahli-ahli WeKongsi yang aktif. Ahli WeKongsi yang aktif apa maksud dia? Yang telah melepasi tempoh menunggu 90 hari. Maka ahli-ahli ini semua akan berkongsi membayar sama rata bil rawatan kawan-kawan dia yang lain yang membuat tuntutan rawatan ke dalam hospital. Jadi macam mana kita nak bayar ataupun daripada mana yuran kita nak bayar? Kita akan tolak daripada akaun perkongsian. Tadi saya sebut tadi nak letak deposit berapa? 100 atau 200. Saya bagi contoh. Katakan kita letak RM100 dan kita pilih pelan standard. Jadi dalam tabung perkongsian kita, dalam akaun perkongsian kita ada RM100. Katakan dalam bulan ini ada jumlah bil sebanyak RM100,000. Kita ada 10,000 orang ahli yang aktif. 100,000 bagi 10,000, maka kita hanya kongsi seorang RM10 sahaja. Mungkin yang tadi masuk hospital bil dia RM30,000. Dia pun sama dengan yang sihat. Dia hanya kongsi RM10 sahaja. RM10 ni ambil daripada mana? RM10,000 ini dia ambil daripada akaun perkongsian. Maka akaun perkongsian saya tinggal RM10 sahaja. Sorry, RM90 sebab tolak RM10. So bagaimana katakan pada bulan hadapan tak ada tuntutan. Seorang pun tak masuk hospital. Maka kita tidak perlu kongsi apa-apa. Maka tidak akan ada penolakan daripada akaun perkongsian kita. Ini yang berbeza dengan program ataupun pelan takaful atau insurans perubatan. Yang mana sama ada tuntutan ada atau tak ada, sikit atau banyak, kita setiap
pemilik polisi mesti membuat caruman. Di platform ini, kalau ada tuntutan, baru kita kongsi. Dan yang nak kongsi ni adalah bergantung dengan berapa actual tuntutan perubatan di kalangan ahli kita. Jadi bagaimana pula kalau banyak pula bilnya pada bulan itu? Sejumlah 600,000 sebagai contoh. 600,000, ahli masih lagi 10,000. Patutnya kita kongsi RM60 sepatutnya. Tetapi sebagai pentadbir platform yang prihatin, kita hadkan hanya maksimal sebulan RM50 sahaja. Jadi, kita akan tolak RM50 daripada akaun perkongsian yang RM90, maka baki tinggal RM40. Apa yang patut kita lakukan? Untuk memastikan kelestarian ataupun sustainability daya tahan akaun perkongsian ini, maka kita nak pastikan bila duit bawah RM50 dalam tabung ini, kita kena buat automatically top up untuk kembalikan jumlah dia menjadi RM100. Jadi bila bawah RM50, baru kita akan top up akaun perkongsian melalui penolakan akaun peserta ataupun akaun ahli-ahli kita. Jadi kalau berdasarkan perkongsian kita daripada mula kita ditubuhkan WeKongsi ini pada April 2023, ini adalah sejarah perkongsian kita. Ada sekali sahaja bulan September pada tahun lepas perkongsian itu mencapai maksimum. Ini sejarah pada tahun lepas. Okay? Kalau kita lihat sejarah yang terbaru, rekod perubatan terbaru pada bulan 6, iaitu 6 hari bulan 6, 2024, kita ada bulan itu sejumlah 34,000 bil rawatan yang tolong bayar 4 orang ni. 4 orang ni admitted, seramai 1,153 ahli yang aktif, yang dah lebih 90 hari, hanya berkongsi RM30.05 sahaja. Baru RM30.05 pada bulan lepas. Jadi 6 hari bulan 7 nanti, baru kita akan tengok bulan 7 punya bulanan rekod perkongsian. So, ini adalah sejarah perkongsian pada tahun 2024 dalam masa 6 bulan. Anda tengok RM5, RM5, RM38, RM41, RM41 dan yang terbaru RM30. Minggu hadapan kita akan tengok pula berapa perkongsian kita untuk bulan Jun. Dan setiap orang akan nampak dalam portal dia yang boleh akses melalui smartphone, tablet ataupun laptop. Kita nampak setiap bulan. Dan anda boleh tengok dekat sini, report ini. Okey, siapakah yang membuat tuntutan, di mana hospitalnya, berapa bilnya, apakah penyakit yang menyebabkan mereka masuk. Very detail anda boleh tengok. Sangat-sangat telus, sangat-sangat transparent. Semua boleh nampak. Dan kalau berdasarkan dari mula kita menubuhkan WeKongsi ini, kita telah membayar tuntutan sejumlah 253 sebanyak suku jota dan 29 orang ahli yang telah mendapatkan rawatan ke dalam hospital. Purata, kalau saya sertai pada bulan April tahun 2023, saya average kan, saya hanya kongsi RM18.72 sahaja dalam masa 14 bulan. RM18 sahaja. Sangat-sangat murah. So, kalau anda ada pelan takaful insurans perubatan, anda boleh buatlah sedikit perbandingan. Okay. So, macam mana nak daftar tuan-tuan dan perempuan nak jadi ahli? Sangat mudah. Minta referral link daripada anda punya referral. Dia ada link hantar dekat anda. Guna smartphone, daftar. Sama ada anda nak daftar sebagai account holder dan anda sendiri sebagai ahli yang nak dilindungi, atau anda account holder, orang lain nak jadi ahli, orang yang nak dilindungi. Dan orang yang nak dilindungi sebagai ahli itu mestilah seorang yang sihat, maka kena menjawab beberapa soalan kesihatan. Dan jika diluluskan serta-merta, maka buatlah pembayaran untuk yuran keahlian. Yuran keahlian. Bila dah bayar yuran keahlian, maka akaun anda akan diaktifkan. Maka bermulalah
perlindungan immediately sebanyak RM10,000 itu. Yuran keahlian ini kita bagi 3 pilihan. Sama ada secara tahunan RM360, secara suku tahunan RM100 atau bulanan RM40. Jadi yuran ini fix. Kalau anda pilih setahun RM360, suku tahun RM100, 40 bulanan. Ini untuk apa? Ini untuk menampung kos perbelanjaan kita kongsi Senyap Berhad. Yang mana duit ini kita nak bayar yuran TPA, nak bayar yuran PMK, nak bayar yuran pemegang amanah, sistem kita, penyelenggaraan, pentadbiran, pengurusan, komisen dan lain-lain. So banyak benda nak bayar. Tapi kalau tengok yuran ni apalah sangat. Dan satu lagi yang kita nak gunakan duit untuk tujuan perkongsian kos rawatan ataupun perubatan datang daripada akaun perkongsian. Iaitu kita pilih sama ada nak letak deposit 100 atau 200. 100 bermaksud saya pilih pelan standard. Kalau saya letak 200, saya pilih pelan deluxe. Yang mana duit inilah akan ditolak untuk membayar kos rawatan sebenar bila berlakunya tuntutan perubatan di masa akan datang. Actual cost. Actual cost. Jadi, bila kita mendaftar pada malam ini, contohnya, dapat link, daftar, go through. So, anda kena bayar apa mula-mula? Anda hanya perlu bayar yuran keahlian, sama ada bulanan, quarterly atau annually. So, itu saja kena bayar. Cuma anda kena daftar e-mandate kepada kita kongsi Senyap. Ini apa? Untuk renewal yuran keahlian kita. Kalau monthly, next month dia akan tolak. Kalau quarterly, next quarter dia akan tolak. E-mandate ni bermaksud arahan auto debit secara elektronik. Daftar dekat anda punya online banking. Satu lagi, daftar e-mandate kepada Palladium Trustee Berhad, iaitu pemegang amanah, untuk membuka akaun perkongsian. Okey, daftar je dulu. Sama ada pilih 100 atau 200. Mula-mula hanya bayar yuran keahlian. 60 hari kemudian, 2 bulan kemudian, baru akaun anda akan ditolak untuk dimasukkan ke dalam akaun perkongsian yang dipegang oleh Palladium Trustee Berhad ini. Maknanya apa? 2 bulan kemudian baru ditolak. 90 hari kemudian, barulah melepasi tempoh menunggu untuk lindungi penyakit-penyakit am. Seperti kemalangan yang kita akan isu guarantee letter. Appendix, denggi dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang common untuk dirawat ke dalam hospital. Manakala untuk penyakit-penyakit usus, kita hanya cover selepas 180 hari. Seperti apa? Ini adalah penyakit-penyakit khusus. Yang ini, penyakit-penyakit ni terjadi bukan semalaman. Dia develop over the time. That's why kita hanya lindungi selepas 180 hari. Jadi siapakah mereka yang melahirkan idea menyediakan platform ini? So ada 4 budak-budak muda ni, orang muda yang dynamic, agresif, hardworking. Okay. Mereka syarikat ini diketuai oleh Tan Chun Sian sebagai CEO. Lego Syam dan Loh ini dalam Department Sales and Marketing. Edward Chew adalah orang yang sangat berpengalaman dalam sistem ataupun IT. So 4 orang muda ni yang agresif, dynamic, hardworking ni bergabung dengan 2 orang tua. Saya berpengalaman dalam agensi management. Sebagai agensi dalam bidang insurans dan takaful melebihi 33 tahun. Begitu juga dengan rakan saya, iaitu Cik Aminuddin yang berpengalaman dalam management of the company. Cik Aminuddin pernah menjadi CEO kepada satu syarikat takaful di Indonesia dan beliau hari ini adalah pengarah urusan Afsyah Syariah Advisory. So, gabungan orang-orang yang berpengalaman dengan orang-orang yang muda dan sangat kerja kuat ini. Dan juga dengan rakan strategik kita dalam memastikan kelestarian platform ini untuk memberi khidmat yang terbaik. Kita bekerjasama dengan TPA kita iaitu PMK. Palladium Trustee yang memegang akaun perkongsian supaya ia lebih telus. Dan juga untuk tujuan e-mandate untuk penolakan akaun dan sebagainya dengan klik untuk payment gateway
IT consultant kita adalah Wise AI dan kita nak pastikan masyarakat percaya dengan sistem kita ni supaya tak ada orang tuduh ini scammer dan sebagainya. Okey, bekerjasama dengan Syariah advisor kita iaitu Afshah Syariah Advisory yang memantau modus operandi WeKongsi ini. Dan bila mereka berpuas hati platform ini patuh syariah, barulah mereka mengeluarkan sijil pematuhan syariah ini. Dan mereka akan memantaunya secara berkala. So, tahun depan akan keluar lagi untuk dicek sama ada kita ni buat bisnes, modus operandi ini patuh syariah atau tidak. Okey. Dan satu lagi cabang untuk kita beri nilai tambah kepada ahli-ahli kita adalah untuk kita memberi khidmat contoh yang kita dah mulakan ialah seperti telekonsultasi. Tak lama lagi banyak lagi benda-benda yang kita akan tambah nilaikan kepada ahli kita seperti diskaun untuk dapatkan ubat-ubatan ataupun supplementary. So sebagai contoh yang kita dah sediakan adalah khidmat konsultasi dan nasihat kesihatan daripada doktor pakar secara online. Online. So anda boleh download anda punya uh, medical report dan kita akan arrange anda punya tele consultation antara doktor dengan anda untuk dia bagi nasihat berdasarkan report kesihatan anda yang anda boleh upload di dalam portal kita. So banyak lagi benda-benda yang kita nak tambah untuk kebaikan ahli-ahli kita. Saya nak share sikit kisah seorang ahli kita yang pernah membuat tuntutan bersama WeKongsi ini sebagai testimoni. Selamat petang. Nama saya Nina. Saya berasal dari Johor Bahru. Saya 26. Pekerjaan saya buat masa sekarang ialah saya tidak bekerja. Suri rumah sepuluh masa. Pada 5 Ogos yang lepas, saya dengan suami terlibat dalam kemalangan iaitu antara motor dengan trailer lah. Dan suami saya mengalami patah pergelangan kaki kiri dan juga rahang mulut. Saya pula mengalami patah peha kanan dan juga mata belah kanan saya. Dan 39,000 lah. Dia tak sampai 40,000 dalam lingkungan 39 hingga ke 40,000. Ya, saya ini kali pertama saya menggunakan medical coverage WeKongsi ni untuk masuk hospital sebab ini first time saya mengalami kemalangan. Alhamdulillah, proses sangat-sangat mudah, tak membutuhkan waktu yang lama. Dapat kerjasama daripada ejen WeKongsi juga untuk membantu saya discharge. Saya sangat berterima kasih. Benda yang saya risau sangat ialah saya takut WeKongsi tak cover saya punya bil kan. Biasalah macam-macam keraguan hospital swasta. Jadi alhamdulillah medical coverage WeKongsi ni dia cover saya punya bil lah. Saya bersyukur sangat. Bagi pandangan saya, WeKongsi ni sangat-sangat bagus. Dia sejenis program yang membantu satu sama lain, tak kira bangsa dan juga agama. Dia saling menolong. Dan bagi saya, WeKongsi ni dia sangat murah. Tapi benefit dia seperti insurans-insurans yang lain. Benefit dia still sama tapi WeKongsi ni lagi bagi saya sangat better. Sebab dia murah dan tapi benefit dia seperti insurans-insurans yang mahal, yang besar, yang ramai satu Malaysia kenal kan. Bagi saya, so daripada kewangan saya memang tak ada rasa masalah sebab saya rasa macam dapat menolong orang-orang ramai di luar sana. WeKongsi, mantap. 5 star. Okey, jadi kalau anda belum mendaftar lagi, belum ada apa-apa perlindungan lagi untuk cover kos perubatan kita, anda tengok satu contoh orang yang popular, okey, ramai kawan-kawan, tetapi bila bil 40,000, tak ada siapa pun nak tolong dia. Tuan-tuan dan perempuan, tak ramai orang ada 40,000 simpanan, tak ramai. Tapi saya percaya RM40 sebulan ini ramai yang mampu memilikinya. Okey, jadi apalah tunggu lagi? Anda daftarlah sebagai ahli. Lebih-lebih lagi mereka yang belum ada apa perlindungan perubatan. Okey, jadi saya dah share dengan anda tentang apakah mana ciri-ciri yang ada dalam platform WeKongsi ini. Apa manfaat yang anda akan dapat. Okey. Dan juga apakah kelebihan bila anda bersama WeKongsi ini. Cuma saya nak minta 5 minit tambahan daripada anda untuk kalaulah
anda bukan setakat nak menjadi ahli sahaja. Anda mungkin ada satu ruang. Sebab kita nak bagi peluang pada anda untuk menambah pendapatan sebagai referral bersama platform WeKongsi ni. 5 minit je tuan-tuan dan puan-puan. So kalau nak tambah income, sebab kita tahu kos petrol akan naik. Diesel dah naik dah. Cost of living ini sebenarnya. Macam mana kita nak overcome? Maka why not kita jadi referral bersama WeKongsi. So modal dia sangat rendah tuan-tuan dan puan-puan, hanya RM100. Dapat t-shirt lagi, dapat name card lagi, dapat flyers. Jadi saya rasa RM100 ni murah sangat lah. Macam free ya, sebab dapat barang-barang ni untuk tujuan pemasaran platform WeKongsi ni. Atau anda nak lebih, nak banting, nak boost, so tambah lagi RM400, yurannya hanyalah RM500. So bila kita dah menjadi referral bersama WeKongsi, kita boleh memasarkannya secara online, offline dan sebagainya. Dan setiap orang yang mendaftar di bawah link anda sebagai referral ni, anda akan dapat komisen sebanyak 25%. Dan selagi mereka membayar renewal yuran keahlian, selagi itulah anda akan mendapat komisen anda. Dan jika anda mula merekrut orang, jadikan mereka downline anda, anda mula akan mendapat pembayaran overriding commission. Ini adalah dari segi peratusannya dan ikut level mana. Ikut level mana. Sebagai contoh, kalaulah anda ni berjaya meyakinkan seseorang menjadi ahli WeKongsi yang daftar guna link anda, maka anda dapatlah komisen RM90. Kalau anda mula nak rekrut orang, pastikan anda ada 5 sale anda. Anda ada 5 orang yang daftar direct gunakan link anda. Kemudian anda dah boleh ajak rakan-rakan yang lain menjadi referral bersama kita sebagai downline anda. Dan anda akan enjoy overriding ini. Bergantung level mana. Tetapi pada tahun ini, special untuk anda yang jadi referral, kemudian ada 5 minimum. Setiap bulan ada 5 orang yang daftar, kemudian bayar yuran secara tahunan. 360. Bila 5 dan ke atas, kita tak bagi RM90 tuan-tuan dan puan-puan. Kita tambah lagi RM150. Jadi daripada 90, kita tambah RM60 jadi RM150. Manakala kalau ada downline anda pula yang buat juga closing dengan annual premium, annual yuran keahlian daripada RM18, kita jadikan RM50. Jadi bertambah additional income untuk anda jika kita meyakinkan orang membayar yuran keahlian sebanyak secara tahunan. Okay? Ini adalah contoh kalau bayangkanlah anda ada 15 sales setiap bulan. Kemudian downline anda ada 10 orang yang buat 15 sale macam anda. So income anda boleh mencecah 5 angka. Ini booster special untuk tahun 2024 ini. So kalau yang bayar quarterly, inilah commission anda. Okay, ini adalah commission anda. Dan 0 KPI. Tak ada minimum requirement, tak ada CPD point, tak ada minimum untuk maintain kuota dan kontrak, tak ada. Kalau yang bayar monthly, ini adalah commission anda. Nampak macam kecil, tapi kalau setiap bulan anda ada pertambahan, 5 orang, lama-lama dia akan jadi snowball effect. Berganda-ganda pendapatan anda. Okay, sangat mudah melakukan pendaftaran. Okay. So ini adalah contoh anda boleh mendapat pendapatan pasif. Dan dah ramailah walaupun baru setahun ni, kita membuka ruang untuk orang menjadi referral, ramai dah mendapat income yang konsisten. Sebab ada renewal income. Okay. Dan kita ada tambahan lagi. Setiap bulan Mr. Lego sebagai Head of Sales and Marketing, dia berkata apa? Dia bagi hari-hari income reward untuk anda yang menjadi champion setiap hari. Hari-hari dapat duit RM100, RM100, RM100. So kita maintain lagi untuk bulan 7, kita bagi anda daily top sales reward ini. Dan bagi mereka yang merekrut, setiap orang yang rekrut minimum 2 ke atas, dia akan dapat RM50 per agent, per referral. Agent ni kita panggil referral.
Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah additional insentif yang kita sediakan untuk referral kita untuk menambah pendapatan, tambah income. Mungkin ada orang, ada sebahagian daripada kita yang telah menjadi full-time agent ataupun full-time referral dengan WeCongsi sebab dia enjoy buat benda ni. Okey, jadi saya percaya saya dah ceritakan apakah ciri-ciri, manfaat dan kelebihan menjadi ahli dan anda dah nampak dah kalau nak tambah pendapatan, ini adalah satu platform yang boleh menjana pendapatan yang pasif, yang sangat mudah, tak ada risiko dengan modal yang sangat rendah iaitu RM100 sahaja. Okey. Jadi saya dah sampaikan cerita WeCongsi ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan yang belum daftar menjadi ahli, daftarlah, lindungilah diri anda. Lebih lewat anda mendaftar menjadi ahli, lebih lewatlah perlindungan anda bermula. Namun, jika ada soalan, saya buka platform ini untuk pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan jika ada. Eh. Okey, saya tengok dulu dekat ruangan chat ni ada tak soalan. Okey, ada soalan daripada Puan Fatihah. Ada isu tak apabila ejen takaful yang berkontrak mempromosikan WeCongsi? Secara amnya, platform kita ni bukan insurans dan takaful. Bukan di bawah Akta IFSA, bukan di bawah Akta FSA, Financial Services Act. Okey, so secara amnya kita bukan bersaing dengan insurans dan takaful. Cuma kita bagi alternatif bagi mereka yang kurang berkemampuan memiliki insurans atau takaful perubatan ini. Sebab in fact pada platform ini dalam WeCongsi ini sebenarnya saya percaya lebih daripada separuh ejen-ejen kita adalah ejen insurans dan ejen takaful. So dia tidak boleh gantikan takaful. Dia tak boleh gantikan insurans, tapi kita complement bagi mereka yang tidak berkemampuan memiliki medical card sama ada daripada insurans dan takaful. Malahan saya ada sendiri adalah masih lagi ejen takaful. Seperti Cik Zul Loh kata dia pun ejen takaful juga. Klien nak ambil tapi ada slip disk. Normally bagi mereka yang ada slip disk ni, possibility-nya kita decline lah. Kita decline. Okay. Sebab possibility untuk mereka lakukan operation itu sangat tinggi. So it's not fair to orang-orang yang sihat. What if medical claim in 1 month more than full money? Okay, anda concern pasal ini, okay. Jadi katakanlah pada bulan ini terlalu banyak claim dan pool kita tak cukup. Kita sama macam syarikat insurans sebab PM Care ni dia sangat biasa deal dengan menjadi TPA kepada syarikat insurans dan takaful. Jadi bukan semua bil ini kita akan terus bayar dan kita akan terus kongsi. Apa yang TPA akan buat ialah kita akan negotiate dengan hospital dan kita akan buat staggered payment. Bila ada staggered payment, barulah kita akan tolak. So kita bukan buat payment, kita guarantee the letter kepada hospital. Maka kita akan staggeredkan guarantee letter kita kepada pihak hospital. Maka kita akan susun supaya tidak membebankan ahli-ahli kita lah. Tidak membebankan ahli-ahli kita. Malahan, kalau anda tengok insurans pun bukan dia bayar immediately. Dia tak bayar immediately kepada pihak hospital. So, dia orang ada negotiation juga sama ada bayar staggeredly ataupun lambatkan pembayaran itu. Jadi, kita akan manage benda itulah. So, kita ada actuarial team kita ada. Okay. In fact, kalau anda beli insurans dan takaful, anda tak tahu pun siapa actuarial konsultan anda. Jadi kita ada own actuarial kita. So kita tak perlu declare kat sini lah. Sebab kita mesti refer kepada satu actuarial untuk pastikan cukup tak dengan yuran keahlian itu. Kita nak manage benda itu. Ini GL admission, final GL decline, kita ada a few case, kita decline due to non-disclosure, ada. So PM Care decline, satu.
sebab non-disclosure. Satu lagi adalah belum sampai ataupun belum melepasi waiting period. Sebab modus operandi kemasukan hospital sama macam insurans dan takaful sebenarnya. Okey. Nombor 5, account holder not member need to pay membership fee. Tidak, dia hanya perlu, dia bagi pihak. Contoh kalau saya, macam saya adalah account holder. Saya belikan untuk anak saya yang dilindungi. So, saya bayar satu sajalah untuk orang yang dilindungi. Tapi kalau saya tambah lagi seorang anak saya, maka saya perlu bayar yuran keahlian untuk anak saya yang kedua. So, dia bergantung siapa yang dilindungi sebagai ahli. Kalau kita tambah ahli baru, maka kita kena bayar yuran keahlian dan kita kena tambah ataupun kita kena letak deposit perkongsian untuk ahli yang satu lagi itu. Alright. Soalan seterusnya, member upgrade from standard to deluxe. Okey, anda walaupun hari ini daftar sebagai ahli standard, meanwhile anda boleh daftar upgrade kepada deluxe. Boleh. Boleh. Okey. Tetapi bila anda dah pilih pelan deluxe, anda tak boleh downgrade. Tak boleh downgrade. Okey. So, waiting period tidak affect. Walaupun anda dah daftar sebulan, kemudian anda tukar. Anda tukar deposit anda daripada 100 kepada 200. Tak ada. Tak ada masalah. So, gunakan portal untuk lakukan upgrading. Perubahan untuk pilih sama ada anda punya pelan standard ataupun deluxe. Hanya gunakan lakukan perubahan itu dalam anda punya portal sahaja. Member nak tukar mode of payment, boleh. Daripada monthly to quarterly atau yearly. Boleh. Boleh. So, lakukan juga. Okey, soalan lagi. Pre-hospital diagnostic test. Apakah dia contohnya? Contoh kalau saya ni demam je. Saya ni suspek denggi. So, saya pergi klinik, saya buat blood test. Okey, blood test itu platelet saya mungkin menurun. Kemudian seminggu lagi saya pergi lagi sebab demam saya tak kebah, saya tengok balik blood test saya buat baru. Okey. Asalkan dalam masa 30 hari daripada mula saya buat test itu dan juga konsultasi doktor yang doktor charge kat saya. Dalam tempoh 30 hari saya admitted akibat denggi. Maka kos konsultasi dan blood test yang saya buat itu, saya boleh buat tuntutan maksimal RM5,000 jika saya memilih pelan deluxe. Itu contoh. So, apa test? Blood test, X-ray, MRI, CT scan contohnya. Yang itu adalah tes-tes yang dibenarkan. Tetapi obat-obatan tak. Obat-obatan tidak. So, hanya tes dan juga konsultasi. Is a referral letter from clinic before admission is claimable? Referral, jika anda buat test, okay, dan kemudian anda admitted, anda pilih pelan deluxe. Test dan konsultasi, kemudian awak masuk. Yang tu boleh claim kalau pilih pelan deluxe. Tetapi kalau pelan standard, tak boleh claim. Tak boleh claim pelan standard. When is a payment cycle for membership? Setiap 6 hari bulan, okay, kita akan menolak akaun perkongsian setiap 6 hari bulan. Tetapi kalau membership, ia bergantung bila anda daftar. Contoh, anda daftar 1 hari bulan 6, mode of payment monthly, so 1 hari bulan 7 akan ditolak akaun anda. Kalau quarterly, 3 bulan kemudian baru ditolak. Kalau annually, setahun kemudian. Tetapi kalau untuk akaun perkongsian, kita akan buat penolakan akaun untuk top up pada 6 hari bulan. Jika akaun perkongsian anda kurang daripada RM50. Itu maksud dia. If warded to government hospital, can claim to PM Care. Okay. So,
Boleh. Boleh. Jika hospital kerajaan itu nak minta referral letter ataupun nak minta guarantee letter daripada PMK, boleh. Boleh. Okey, saya rasa saya dah menjawab soalan ni. Ada belas-belas soalan tadi. Saya harap saya menjawab soalan daripada tuan. Okey, Cik Amar tak silap saya. Okey. Cuma kalau ada kekurangan anda boleh tanya semula lah Cik Amar. Sakut saya tertinggal sebab banyak sangat soalan anda. Okey, soalan seterusnya daripada Intan. Saya nak tanya bab pembayaran. Jika saya pilih bulanan, yuran keahlian 100 betul tak? Okey, 100 tu kita pilih pelan standard. Kalau kita pilih pelan deluxe, kita bayar deposit RM200. Ya, betul. Jadi yuran bulanan tetap kena bayar. Yuran bulanan tetap. Anda pilih bulan, bulan lah. Kalau pilih quarterly, quarterly lah. Kalau pilih setahun, setahun lah. Tetapi yang tak tetap adalah kita punya perkongsian daripada akaun perkongsian itu. So, ia bergantung dengan actual tuntutan. Yuran tetap. Itu kita panggil wakalah fee. Yang tak tetap adalah akaun perkongsian. Klien ada buasir doktor klinik sebab anda kena buat operation dulu baru boleh join. Kalau tidak, ini tak boleh lah. Itu dia panggil existing illness. So kalau macam tu, semua orang sakit nak beli, nanti anda akan berkongsi banyak setiap bulan. So pastikan dia dah buat operation dan boleh cuba apply menjadi ahli kongsi. Itu biasalah soalan orang sakit baru nak beli, orang tak sakit. Tentulah. Okey, ada soalan lain? Okey, sama-sama Cik Amar. Saya berharaplah saya menjawab every single question from you.